Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri telah berlangsung dengan meriahnya pada 17 April 2026 bersamaan 28 Syawal 1447 Hijrah. Majlis dimulakan dengan bacaan Yasin yang dipimpin oleh para guru dan murid. Suasana bertambah ceria apabila murid-murid hadir menggunakan pakaian hari raya yang berwarna-warni. Seterusnya, acara marhaban dijalankan secara beramai-ramai sebelum semua murid bergerak ke kelas masing-masing. Di dalam kelas, guru kelas bersama murid-murid mengadakan jamuan hari raya dengan pelbagai juadah yang dibawa. Kumpulan marhaban turut bergerak dari kelas ke kelas bagi memeriahkan lagi sambutan. Majlis berjalan dengan meriah dan penuh semangat kekeluargaan. Sekian dari saya, Nuha, melaporkan untuk Sekapur TV Channel.